Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UMS bertekad cemerlang. UMS, the brain of Borneo. Warga Universiti Malaysia Sabah yang dihormati sekalian. Tahun 2025 merupakan tahun yang mencabar dan menguji ketahanan seluruh warga Universiti Malaysia Sabah. Namun dalam mendepani pelbagai rintangan dan ketidaktentuan, UMS telah membuktikan keupayaan untuk bangkit dengan keberanian, ketekunan dan kebersamaan yang teguh. Dalam semangat tersebut, tahun 2025 telah menyaksikan UMS bergerak ke hadapan sebagai universiti yang progresif, memperkasa kecemerlangan akademik, memperluas penyelidikan, berteraskan Borneo, memperkukuh jaringan antarabangsa, serta meningkat bakat dan potensi mahasiswa ke tahap tertinggi. Setiap pencapaian ini adalah hasil komitmen, pengorbanan dan usaha kolektif warga Universiti Malaysia Sabah yang tidak mengenal erti penat dan lelah. Melangkah ke tahun 2026, UMS akan terus memacu transformasi digital dan kecerdasan buatan secara beretika, memperhebat budaya pembelajaran sepanjang hayat, serta memperkukuh kelestarian, kebolehpasaran graduan dan keterlibatan masyarakat. Potensi UMS sebagai the brain of Borneo akan terus digilap, bukan sahaja untuk Sabah, tetapi untuk negara kita Malaysia, manfaat serantau dan dunia. Sehubungan itu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Universiti Malaysia Sabah, terdiri dari barisan pengurusan tertinggi, ahli akademik, staf pentadbiran dan sokongan, para mahasiswa, para alumni serta rakan-rakan strategik. Terima kasih atas dedikasi, pengorbanan dan kepercayaan yang tidak berbelah bagi kepada UMS sepanjang tahun 2025. Dengan itu, marilah kita melangkah ke tahun 2026 dengan tekad baharu, meningkatkan semangat kebersamaan dan keberanian untuk berubah. Bersama-sama kita memartabatkan UMS sebagai pusat ilmu yang cemerlang dengan penuh semangat dan komitmen berterusan. Selamat Tahun Baharu 2026 buat semua warga Universiti Malaysia Sabah.